Okey. 720K ni bukan satu amount yang sikit. Jadi engkau tak boleh buat 720 dengan cara engkau nak buat 300. Faham tak? Macam contoh engkau nak lari sebab masa, kenapa? Sebab masa kita sama. Masa kita sama. Katakanlah kita ada 10 bulan. 10 bulan, sebulan 72,000. Kalau kau nak 70,000 dengan case size 3,000, berapa case? 3,000. 3,000 maknanya 300, kata RM300 lah. 3,600 untuk kau 72,000 sebulan. Okay, sekarang senang je. Sekarang ni kau nak buat 70,000. Okey. 20 case. 20 case sebulan, it's not that easy tau. Jadi sebab tu kena buat TAP. TAP tu katakanlah daripada 72,000 tu kau buat 40% segmen A, 40% segmen B, 40% segmen C. Contoh. So 40% daripada 72,000 dekat 28,000. So 28,000 ni kau target mungkin premium dia sebulan, setahun 10,000. Kan? Maknanya premium dia 800 sebulan, 900 sebulan lah. Okey. Maksudnya kat situ berapa kes? 3 kes. So 3 kes. So segmen A 3 kes. Jadi segmen A 3 kes ni 10,000 TBC, 900 sebulan, dan kau kena tahu siapa yang mampu beli 900 ni. Barulah kita cari orangnya. Faham tak? Itu nama strategi. Kau tak boleh macam nak main 300 sebulan kan. Lepas tu kau nak main semua orang expect ni. Jadi kau perlukan banyak nanti, banyak prospek. Sedangkan masa limited, masa sama. Jadi bila kita asingkan ikut TAP tadi tu, A, B, C. So A high segment, B middle segment, C bottom segment. So kata segmen A, so satu polisi 10,000. 10,000 maknanya orang ambil 9,000 sebulan, 900 sebulan. So 900 sebulan ni maksudnya yang mampu ambil 900 sebulan ni income 10,000 ke atas. Jadi barulah kau cari prospek yang 10,000 ke atas. Melalui apa? Networking kan?